Assalamualaikum, good morning. Hari ni hari ketiga and last day kita dekat sini. Sekarang pukul 8 pagi. Kita nak keluar breakfast. Breakfast included dalam package hotel. So jom kita tengok apa yang ada untuk breakfast. Suasana pagi dekat Anjungan Beach Resort. Bilik kita orang yang kat atas ni, dia macam 1.5 story kot. Bilik ke bawah, lepas tu yang loft bilik budak-budak ni kat atas. Tapi kena memanjat tangga lah. Yang bawah ni semua bilik twin room sahaja. Hornbill. Mana hornbill? Ada hornbill lah. Jom tengok hornbill, jom. Dia bagi makan hornbill, tengok tu. Ada hornbill. Hornbill makan apa? Oh, dia terbang dah. Sekejap. Okay, dekat sini breakfast untuk main menu dia dah suruh kita order siap-siap semalam masa check in. Lepas tu kita dah order lah untuk main menu. Tapi dekat sini dia punya ada juga breakfast buffet spread dia. Yang ni buffet lah. Tapi untuk main menu pun kita dah order. So biasa je lah, breakfast dia simple, basic. Ada coffee, tea, free flow and drinks. So yum. Air and roti bakar, toast. So ni menu yang kita, main menu yang kita order siap-siap semalam. Memang seorang boleh pilih lah main menu dia. Ada 4 je main menu dia. So kita order 1 each. Good morning. Ni pancake eh? Yeah. Alright, thank you. No pancake. Crepe. Oh, crepe. Oh, okay. Ada omelette, English breakfast, big breakfast, kwetiau goreng dengan crepe. Mana kita punya semalam kerabu Maggi tu? Semalam kita orang beli ada bungkus kerabu Maggi. Nak bawa turun? Tak bawa turun eh. Untuk breakfast pun dia suruh kita pilih slot siap-siap. Macam semalam dia suruh kita pilih lah nak breakfast pukul berapa. Sebab dia punya limited tempat seating dia agak limited. So dia suruh kita pilih sama ada nak breakfast pukul 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30 lah. So kita pilih lah pukul berapa. Daripada pukul 7 sampai pukul 10 tu kita kena bagi tahu siap-siap kita nak datang pukul berapa. So dia tahulah dia akan prepare siap-siap lah main menu yang kita dah order tu. Okay, sekarang kita dah ready nak check out. Kita dah ready nak check out. Barang-barang semua. Budak ni tidur. So nak angkat-angkat beg
masuk dalam kereta. Tu beg tu tak tutup lagi. Kakak dah check atas semua clear. Kipas di mana switch dia? Bawah ni kot. Okay. Ya. So diorang pergi letak beg dalam kereta dulu. Sementara diorang letak dalam beg tu sebab kita nak tunggu sampai diorang settle simpan beg baru turun bawa baby boy ni yang tengah tidur. Bagi diorang settle simpan beg dulu. Okay, bye Anjungan Beach Resort. So far hotel ni okay, facilities dia okay, dekat dengan Teluk Nipah. Kalau datang during peak season memang sesuai lah, sebab kalau nak keluar pergi makan ke apa, tak payah nak naik kereta, just walking distance saja. Nak pergi tempat-tempat makan, orang jual-jual memang meriah lah kalau peak season. Tapi sebab kita ni datang during low season, so memang tak banyak orang jual. Okay, so recommended lah siapa yang datang Pangkor boleh stay dekat Anjungan Beach Resort. Bilik selesa, tapi cuma untuk family room diorang dekat tingkat atas and diorang tak ada lift. So tengok guest tu pun terpaksa mengangkut lah beg turun tangga. Hanya bilik yang dekat ground floor tu bilik twin room sahaja. Itu je lah yang ni. Yang lain semua okey lah. Dekat sini breakfast pun not bad, walaupun dia bukan buffet spread yang banyak-banyak tu, but still okay. Okay, so tadi pukul 10.30 kita dah check out hotel, sebab kita nak shopping kat kawasan sini. Nak pergi cari ikan bilis, nak pergi beli coklat. Dekat-dekat dengan ferry ni ada tempat jual-jual ni, sebab kita punya ferry balik ke Marina Island pukul 12.45. Sekarang pukul 11 subuh. So kita target pukul 12 kita dah boleh pulang kereta. Kita dah settle shopping and kita pulang kereta, sebab dan kita boleh inilah boarding semula untuk ambil ferry pukul 12. So ni kedai coklat. Hari tu kita orang dah pergi tengok dekat Teluk Nipah ada satu kedai coklat, tapi diorang kata dekat belah-belah Jeti ni lebih murah. So kita try tengok dekat belah-belah sini. Dia bisa bina. Ada tak yang coklat hari tu? Sama je. No, sama je harga, tak ada beza. Ambil. Sebab hari tu kita orang dah record apa yang ambil gambar apa yang kita orang nak beli dengan harga, sebab nak tengok lah kot ada beza harga. Tapi Ruki kata tak ada pun apa beza, sama je harganya. Tapi kat sini macam lebih banyak choice lah daripada kedai yang dekat Teluk Nipah tu. Tapi macam pepero ni sini murah sikit. Berapa ringgit harga? 3.10. Dekat sana RM5 kan satu. Dekat Teluk Nipah tu kita tengok RM5 satu. Syauki dia nak pepero ni.
Mana? Tapi tak ada. Almond, Mami nak yang ada almond. Nougat, pistachio. Ni pun Yep. maklum ada maklum tu kata. So semalam kita ada tengok coklat ni dekat kedai Teluk Nipah. Dekat Teluk Nipah semalam harga dia RM25.90. Tapi dekat sini kita boleh dapat RM21.90. So memang murah lagi lah dekat sini. So kesimpulannya, kalau nak beli coklat dekat Pangkor, datanglah dekat Belah Jetty ni. Ada juga yang packing Lebih murah lah daripada yang dekat Teluk Nipah. Sebab semalam kita ada borak dengan siapa, Pak Long, yang kita ada jumpa orang bot, toke bot. Dia nampak kita orang berjalan dekat Teluk Nipah semalam. Dia tegur, seaweed nak. Boleh je. lepas tu dia cakap kalau yang dekat Teluk Nipah tu orang bos dia orang kedai coklat Langkawi. So dia kata kat sini lah murah lagi beli. Hello, say hello. Say hello. Say hello. Sakit boleh makan seaweed ni. Sekarang nak tengok ikan bilis pula. Nak cari ikan bilis pula. Pack RM15. RM10. Sini ada juga jual Corel, Vision, Corningware, Vision. Kalau nak beli pinggan mangkuk, perfume. Oh, tapi ni pun kedai mahal tu. RM24. Tadi kita ni Syakir punya baju ni. Baju Hawaii ni. Syakirnya baju Hawaii. Dah pilih satu dia di baju macam ni. Berapa ni? 29. Ha? 29. Ya? Harga dia bila lah. Macam ni pun sama? Dia 22.9. Ni 22. Pasang. Dua kali sebelah. Ni kami salah besar. Berapa tu? Ni berapa ni? Oh, 29. Jadi semalam kita tengok dekat Teluk Nipah RM25. Ni atas ni. Cik, ni besar ni saiz 4. 29. 29. Ini satu. Okey kan? Boleh kurang tak lagi harga? Masa kita orang datang sini, kita tak tahu tak nak parking kereta dekat mana. So, kita orang park je dekat sini. Main park je. Syauqi pula dia tak nak turun. So kita cakap Syauqi tunggu sekejap dalam kereta. So dia tunggulah tu dalam kereta tu. On aircon, bukakan tingkap sikit. Tapi kita orang pun shopping dekat depan ni je. Sebab tak jumpa tempat parking kereta dekat mana. Jadinya kita park aje lah. Air cendol. Takut. Duduk jalan.
adalah Masjid 1000 Selawat. Salah. Masjid 1000 Doa. Masjid 1000 Selawat tadi dah pergi. Masjid 1000 Doa. Kita lalu je lah singgah. Okay, kita baru lepas pulangkan kereta. So sekarang kita nak kat JT dah ni. Sekarang ni pukul 12. Sekarang pukul 12. So kita punya 45 minit. sampai 12.30 nak kena masuk dah. So ada lagi setengah jam ni. Sini ada kedai-kedai makan. Tengoklah. So hari tu kita orang cari lempeng pisang dekat yang tu tutup. Dekat sini ada lempeng pisang dekat dengan jeti. So kita try lah nak beli. Kak, lempeng pisang berapa satu? Satu kak lempeng pisang? Kena air apa? Air asam boy ni. Kita nak asam boil. Ayam asam boil. Lepas tu nak apa lagi? Ayam gunting satu kak? Besar kecil. Ha? Besar kecil. Yang besar ni. French fries satu. Nah, enoki ni satu. Pedas kan ni? Nak pedas. Boleh lah pedas. Tu saya ambil. Okay, ni dia lempeng pisang legend Pulau Pangkor. Jom kita cuba rasa. Sedap tak? Rasa dia lempeng pisang. Pisang ayam. Rasa dia tukang macam cikodok je. Sambal. Macam cikodok je rasa. Pancake. Pancake. Mana pancake? Ya. Sakit? Ya. Baby. Ayam gunting. Baik. Minta habis French fries. Okay, we are going back to Marina Island. See you again next time, Pulau Pangkor. Kali ni kita datang short trip je sebab very the last minute plan. Next time bolehlah datang lagi saja. Nak healing di pulau yang dekat 3 jam sahaja daripada Shah Alam. Yang sebelah sini kalau nak balik ke Lumut, ferry to Lumut. Kita nak balik ke Marina Island. Kita dah dalam ferry. Hai dia. Nama dia apa? Ferry balik ni ramai pula, penuh. Agak penuh tengah hari kalau nak keluar daripada pulau. Saya tu tadi angka tu jatuh nak masuk. Sian angka tu. Tak ada apa-apa. Budak melasak ni, ya Allah. Itu tu kan Marina Island kan? Rumah bagi ni. Nak bertahan 10 minit tengah budak ni, tak larat ni. Ingat sikit. Bang. Mana? Bang. Tak. Okay, kita dah sampai balik di
Marina Island. Syauki, ke sini dulu. Sini, tunggu sini. Aduh, ya Allah, budak ni. Ya Allah, budak ni. Ya Allah, budak ni kan. Ha, budak ni? Ini budak. Ini budak kan? Okay. Are back in Marina Island. So it's end of our holiday. 3 hari 2 malam. Satu malam di Marina Island dan 1 malam di Pulau Pangkor. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi di next destination. Di mana, Daddy? Next destination? Kita tunggu. Bos kata, bos bagi green light kat mana. So yang ni untuk Pangkor Laut Resort punya jetty ferry terminal. So siapa yang duduk dekat Pangkor Laut, diorang akan ke sini lah. So ya, InsyaAllah ada rezeki kita duduk kat Pangkor Laut lah pula.